Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sediakan daripada blog wikicara.rg. Hari ini saya nak kongsikan cara melaksanakan ibadah korban secara online. Jika anda lihat, hari ini hampir semua perkara kita boleh buat secara online termasuk juga adalah melakukan ibadah korban. Tapi apa yang saya masukkan adalah bukannya kita sembelih korban tu secara online tapi maksudnya kita buat order untuk tempahan korban ataupun akikah secara online. Anda boleh baca artikel berkenaan cara melaksanakan ibadah korban secara online di dalam blog saya di wikicara.rg. Linknya saya ada nyatakan di ruang komen Dan saya juga nyatakan beberapa sebab kenapa orang malas nak buat korban dan juga alasan-alasan yang biasa diberikan Tapi yang penting adalah korban ni adalah sahab akhirat kita di mana apa yang kita sedekahkan ataupun infakkan kepada jalan Allah, itulah yang kita akan dapat di akhirat nantilah. Okey, saya akan terangkan lebih detail berkenaan dengan bagaimana nak melaksanakan ibadah korban secara online, iaitu melalui dengan e-korban.com. Okey, ini ada paparan utama untuk e-korban. Kat sini ada nampak kita boleh buat kita boleh lakukan ibadah korban, akikah, boleh ikuti program kembara dan juga program wakaf. Jika anda nak tahu apa itu akikah dan korban, anda boleh baca di laman web mereka jugalah. Okey, jika anda nak melaksanakan korban, tekan pada link tempah korban, iaitu bahagian ni. Okey, mereka adalah laman web yang menyediakan kemudahan untuk membuat tempahan korban atau kambing melalui sistem online Korban adalah antara laman web yang utamalah yang memperkenalkan ibadah korban secara online sejak 2008 lagi. Bila anda klik, anda akan dapat tengok harga-harganya Macam kambing, harga 650. Anda boleh tengok harganya dekat laman web. Saya akan nyatakan di link bawah juga. Untuk korban, satu bahagian 400 untuk Kemboja dan 570 untuk Malaysia. Bila anda tekan pada bahagian tempah untuk lembu anda perlu masukkan nama anda, detail anda semua So pilih korban satu bahagian Kemboja satu bahagian atau beberapa bahagian Jika satu bahagian saja, anda hanya perlu isi nama anda sajalah ataupun nama siapa yang anda nak niatkan korban. Kita isi masukkan nama, alamat email, nombor telefon. Nombor telefon adalah penting sebab nanti bila anda telah buat tempahan, mereka akan call anda secara direct So pilih bahagian, satu bahagian dan isi nama peserta. Sekiranya ada nota tambahan, anda boleh nyatakan di ruangan bawahnya Okey, kalau pembayaran, anda boleh buat pembayaran secara bank in ke Maybank, ataupun anda boleh juga buat pembayaran secara online melalui EasyPay, sama ada menggunakan kad debit ataupun kad kredit dan juga online banking. Okey, senang pada pay with Senang Pay. Okey, so total berapa ringgit. So contact information, tak sekali lagi nama kita, nombor email dan juga nama email dan juga nombor telefon untuk sebagai rujukan
kita punya tempahan dan juga untuk pembayaran. Okay, macam saya cakap ni, kita boleh bayar by credit card dan juga internet banking. Okay, kita pilih internet banking. Kat sini ada 4x4 16 So kali ni kita nak buat pembayaran menggunakan bank Islam. So tekan pilih bank Islam dan tekan pay. Anda akan dibawa ke laman web bank Islam. Masukkan ID anda dan juga anda punya password lah. So bayar macam biasa, pilih akaun anda dan buat bayaran lah. Kita access code. Dapat anda masukkan access code yang anda dapat dan tekan confirm. Continue with transaction. So transaction complete. So selepas ini pihak e-korban akan menghubungi anda terus dan daripada makluman daripada yang diberikan pada korban akan dilakukan untuk Kemboja akan dilakukan pada raya kedua hingga raya keempat lah. Dan mereka juga ada menyediakan FB Go Live lah. Maksudnya kita boleh tonton program sembelihan tu di Kemboja melalui FB Live lah. Okey, itu saja daripada saya. Jika ada apa-apa kemusykilan boleh nyatakan di ruangan komen. Dan juga saya ada sertakan link di bawah untuk baca bacaan lanjut dan juga untuk tempahan lembu dan kambing lah, sama ada untuk korban ataupun untuk akikah. Ok, itu saja daripada saya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya di sini dan juga untuk rajin-rajin baca blog saya di wikicara.org. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.